Guys, dalam video kali ini saya nak kecam satu episod politik yang bagi saya sangat memualkan, hipokrit dan benar-benar menjengkelkan akal sihat kita semua ni. Ketika berada di luar kerajaan dan masa menjadi pembangkang dan aktivis, individu inilah yang paling lantang, terpaling ke hadapan membela rakyat dan mahasiswa. Segala dasar kerajaan dikutuk, segala keputusan dikecam tanpa kompromi. Tetapi hari ini bila sudah berada di kerusi empuk dengan jawatan timbalan menteri, apa yang dulunya dibangsatkan kini dialah yang mempertahankan dan melaksanakannya. Inilah wajah sebenar politik tanpa prinsip. Lantangnya hanya ketika tiada berkuasa, lunak dan beralasan apabila sudah memegang tampuk kuasa. Dulu Adam Adli Abdul Halim ketika masih bergelar aktivis mahasiswa pernah melabelkan cadangan PTPTN untuk menyekat peminjam culas keluar negara sebagai satu tindakan bangsat. Itu bukan bahasa orang biasa, itu bahasa kecaman keras, bahasa moral tinggi, bahasa kononnya membela rakyat dan anak muda pada ketika itu. Tetapi hari ini individu yang sama dengan kerusi timbalan Menteri Pendidikan Tinggi berdiri di Dewan Rakyat mempertahankan dasar yang dulunya dia sendiri yang kutuk. Saya ulang, dasar yang sama cuma naratifnya yang berubah. Adam Adli kini berhujah bahawa sekatan keluar negara oleh kerajaan Madani tidak menyeluruh seperti era kerajaan BN dulu. Katanya ia hanya melibatkan kes tertentu sahaja. Hanya terdapat peminjam yang ada keupayaan membayar tetapi sengaja culas untuk tidak membayar. Secara angka beliau menyebut hanya 0.7% daripada keseluruhan peminjam sahaja yang terlibat. Sekitar 3,000 orang berbanding lebih 417,000 peminjam yang disenaraikan culas oleh PTPTN. Di atas kertas hujah ini nampak rasional, nampak berfakta, nampak seolah kerajaan sangat berhati-hati. Tetapi di sinilah masalahnya dan di sinilah saya nak mengecam tindakan Adam Adli ini. Isunya bukan soal peratus, bukan soal angka kecil ataupun besar. Isunya soal prinsip, konsistensi dan kejujuran dalam anda berpolitik. Saya berpendapat jika dulu Adam Adli benar-benar yakin bahawa sekatan keluar negara ini bercanggah dengan aspirasi Pakatan Harapan, bercanggah dengan keadilan sosial, bercanggah dengan nasib anak muda dan golongan B40, maka hari ini sepatutnya prinsip itu sepatutnya masih hidup, bernyawa dan masih segar sepatutnya. Prinsip tidak sepatutnya mati hanya kerana jawatan. Dulu Adam Adli menuduh pengurusi PTPTN ketika itu Wan Saiful Wan Jan tidak ikut aspirasi PH. Dulu Adam Adli mendakwa PTPTN dijadikan badan paling bangsat dalam negara. Itu kata-kata Adam Adli sendiri, bukan saya yang kata. Hari ini apabila kerajaan Madani menggunakan mekanisme yang sama, cuma dibungkus dengan ayat lebih lembut dan statistik yang lebih kemas, tiba-tiba ia menjadi boleh diterima pula. Saya rasa ini bukan soal polisi semata-mata, ini adalah soal siapa yang membuat polisi itu. Apabila BN buat, dikatakan zalim. Apabila kerajaan sendiri buat, ia dikatakan terpilih dan bersasar dan kononnya berhemah pula. Saya mencadangkan satu perkara yang sangat asas. Kalau benar kerajaan ikhlas, bentangkan secara terbuka garis pemisah yang jelas. Apa definisi mampu membayar, apa indikator pendapatan, bagaimana kos sara hidup diambil kira, bagaimana realiti pasaran kerja graduan dinilai. Jangan sekadar bercakap angka di parlimen tetapi di lapangan rakyat terus terhimpit dan sepit macam ni. Soalan Richard Raput tentang peminjam B40 itu saya rasa sangat-sangat relevan. Saya bersetuju. Sangat-sangat setuju kerana realitinya ramai graduan bukan culas kerana sengaja.
Mereka culas kerana gaji mereka tidak sepadan dengan kos sara hidup. Mereka culas kerana pasaran kerja tidak adil. Mereka culas kerana bebanan hutang dan tanggungjawab keluarga. Saya agak jika Adam Adli hari ini masih lagi seorang aktivis tanpa jawatan apa-apa menteri ataupun timbalan menteri, nada suaranya mungkin tidak sama seperti hari ini. Nada sinis marah melawan itu mungkin masih wujud hari ini. Tetapi sekarang nada dan semangat itu dah hilang, diganti dengan bahasa pentadbiran, diganti dengan justifikasi teknokrat, diganti dengan ayat bahawa kerajaan lebih baik daripada kerajaan lama. Bagi saya itu tidak cukup. Saya menegaskan rakyat bukan marah kerana dasar semata-mata, rakyat marah kerana rasa dikhianati oleh kata-kata lama yang ditelan sendiri. Rakyat muak melihat aktivis mati apabila kuasa tiba. Seperti meludah ke langit pula Adam Adli ni. Kalau dulu satu dasar dianggap bangsat kerana menekan peminjam, maka hari ini dasar itu tetap perlu dinilai dengan neraca yang sama. Bukan satu standard yang berganda. Jawatan boleh berubah, naratif boleh diolah, statistik boleh dipilih. Tetapi prinsip kalau ia benar sepatutnya ia kekal selama-lamanya. Dan di sinilah kegagalan terbesar politik kita hari ini. Terlalu ramai yang lantang sebelum berkuasa tapi senyap dan beralasan bila duduk di kerusi empuk kerajaan sekarang ni. Akhir sekali Adam Adli, saya menyeru supaya saudara kembali berfikir secara rasional, jujur dengan prinsip sendiri. Kembalikan Adam Adli yang satu ketika dulu berani membangsatkan kerajaan dan PTPTN atas nama keadilan. Jangan mudah mendongak ke langit hanya kerana jawatan, kerana kuasa itu sementara dan kerusi yang anda duduk sekarang ni bukan milik anda dan bukan kekal pun. Saya menegaskan apabila suatu hari nanti Adam Adli kembali duduk bersama di barisan rakyat, jangan pula bercakap dengan ingatan yang selektif dan nada yang angkuh seolah-olah anda yang paling memahami segala urusan pentadbiran negara. Politik berprinsip menuntut pendirian yang konsisten, bukan keberanian yang hidup dan mati mengikut jawatan.